Sekarang awak dah tarik 20,000 kan? Besarkan sikit. Tak nampak tu. Okey, 20,000 ni kita nak setting apa, tengok ni. 20,000 ni kita nak setting input dia. So input 1 dekat nombor 4. So nombor 4 ni 1. Okey, dah. Okey Nombor 4 1. Okey, sekarang yang kedua ni range dia. 20,000 satu ni. So range dia kalau kita tengok sini 0 hingga 10 volt 01. Dekat mana? Dekat 1. Dekat mana? Tengok dia bagi tahu ni. Input signal range dia di sini, tak nampak ni. Kalau 00 ni tak use apa kan. Cuba tengok kat sini. Input 1 dekat sini. Nombor 9 dengan 8. Tadi 4. Betul? Betul. Okey, output kita tak buat lagi. Ni AO output kita tak setting, kita nak setting input saja. So yang ni kita pilih 01 dekat nombor 9 dengan 8. So 9 dengan 8 01. 0 01. Yes. Okey, kemudian yang ke-6. Yang ke-6. Kalau tengok sini yang ke-6 ada tak? Ada belakang. M tambah 6. M tambah 6. M tambah 6 kan. Sekarang ni M tambah 6 ni kita ambil ni. M tambah 6. Tengok anak panah dia. Kita nak ambil 0001. Kita tak nak ada buffer. Ada 2 buffer, 4 buffer tak nak. Kita nak nominal value. So kita tekan 1 je, ujung sekali. Dekat nombor 6. Nombor 6. 1. Okey, lepas tu kita akan pergi pada 18. 18. Sini. 18 ni kita nak pilih resolution setting. Jadi dua pilihan lah. Sama ada 4,000 atau 8,000. Kita dah kira kalau kita ambil 4,000 07 0FA0 kan, kalau 4,000. Kalau kita tukar desimal kepada hexadesimal lah. So sekarang kita nak ambil yang ni 4,000. Pilih dia 00 je. So kita pergi dekat 18 kosong je. Kosong. Semua kosong. Okay, kosong. Dan kita pergi pada range 27. Range. Sini pun ada nanti awak tengok. Sini boleh tengok juga. Okay, 27. Sini. Kita dah kira hari tu. Ni lah. 27 tu. Dia punya paling rendah dia lower limit kosong lah. Tak kosong. Tak tu 26. 27. 27 kosong. Bawah ni 28. Input 1. Okay, yang ni kita nak kosong FA0. FA0. Kosong dulu. Sini kosong. Okay, sini 1. 1 bersamaan dengan F 15. 1 1 1 1. Okay, ni A 10. 8 ada 1. 2 ada 1 kat sini. Okey. 1. 1. Nampak tak? Cuba tekan enter. Jadi ni. FA0 ni adalah julat yang kita pilih ni lah. Kita tukar tadi 4,000 kepada hexadesimal. Okey. Dah siap lah. Dah siap. Okey. Terima kasih.